cari udang dengan ketam. Saya pakai pukat saiz 1,5 inci, pelampung besar. Saya pakai tagan sebab sini takut dia pergi merata-rata. Saya tak pakai hanyut. Okey, kita cuba karau yang pertama. Kita tengok yang pertama. Tengah sesuai untuk buat buka hanyut untuk cari ketam dengan udang. Kita batu pun saya pakai batu besar. Jom tengok, ketam sudah dapat. Okey, tak apa, kita biarkan dulu. Kita tengok lain. Tengok, dapat ikan sebelah. Tak apa, kita tinggal dulu. Tengok, lagi satu ekor ketam. Apa, kita tinggal dulu. Jangan ambil lagi. Kalau ada rezeki tak ke mana. Tengok, tuan-tuan, dapat ketam lagi ketam besar. Namanya sudah habis tadi. Karau lagi dapat. Tengok, ketam bunga, anak ketam nipah. Okey, kita tengok, kita biar dulu. Kalau ada rezeki, macam saya cakap tadi, kalau ada rezeki tak ke mana. Rezeki milik Allah. Kita cuma berusaha saja. Saya buat video untuk kawan-kawan di mana yang mau belajar mencari ketam. Instant orang kata, mencari 1 jam 2 jam sudah dapat 4-5 ekor. Tengok. Tengok, itu ketam lagi. Tengok ketam lagi. Biar dulu. Ada rezeki dapat. Saya boleh bawa naik. Ada rezeki, dia akan lekat dekat pukat. Sudah ada. Ini hasil tak sampai 1 jam. Nanti last saya akan update berapa banyak ekor dapat. Okey tuan-tuan, saya mau fokus untuk menjari. Thank you.